Dulu masa jahil rezeki dah lacar je. Dan ni bila kita dah berubah jadi baik, jadi sepit pula rezeki. Jadi gua nak suruh rezeki banyak semula. Jadi jahil semula. Kena gua ni. Faham lagi? Tahu tak? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia yang beriman itu menyangka iman mereka telah sempurna, padahal mereka belum lagi diuji oleh Allah dengan ujian-ujian. Faham lagi? Sebab tu diuji. Kita dulu masa lara dak semayang, mudah. Faham? Rezeki. Lepas ni bila semayang 5 waktu dah, jadi sikit pula boleh rezeki. Faham? Itu ujian. Apa sebab? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak naikkan darjat kamu biar lebih tinggi. Faham lagi? Itu. Kalau judi boleh ke? Kalau kau lahak, kau banyak, kau lara, kau jahat, kau murah rezeki tu orang kafir. Kau semua bergala, kau gemuk. Faham lagi? Kau berzina, kau maju menega. Betul tak? Tu orang kafir. Nah, kita Allah uji lain. Kau mari sejik, kau berat nanang ni projek. Faham? Kau dekat dengan Tok Guru, kau tak boleh projek. Tu lah. Dia nak belu aku test mu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang dapat imtiaz kelulus cemerlang. Oh, dapat syurga Firdaus. Mengingat syurga Firdaus tu bala raya kau ni. Faham lagi? Barang-barang nak masuk. Dengan 2 rakaat semayangmu mana boleh masuk. Tak, dengan ujian. Dah. Jadi jangan sabar. Jangan berhenti. Kita redha sama dengan ketentuan Allah. Asal garis panduan hidup kita itu menepati syarak. Jangan terikut-ikut dengan orang yang berjaya.